Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan bermain satu permainan yang dipanggil sebagai Chinese Whisper ataupun mudah dipanggil Radio Rosak. So, dalam part ni kita terbahagi kepada dua part, iaitu perbuatan dan juga percakapan. Dan sebelum tu, saya akan memperkenalkan kawan-kawan saya yang lain. Let's go! Berjumpa lagi kita. Okey, dekat part 1 ni saya akan terangkan bagaimana part percakapan berlaku. Okey, individu pertama akan memberikan satu petikan ayat yang panjang ke individu yang kedua, dan individu kedua ini akan berikan kepada individu yang seterusnya sehinggalah ke individu yang terakhir. Okey, macam mana kita nak tahu permainan ini berfungsi? Kita akan lihat dari segi cara penyampaian individu pertama ke individu kedua dan individu seterusnya. Dan mari kita mulakan. Pak Jang dan Mak Jang pindah ke kampung Panjang. Diorang suka tanam kacang panjang sampai anak diorang besar panjang. Round 1, fight! Pak Jang dan Mak Jang pindah ke kampung Panjang. Diorang suka tanam kacang panjang sampai anak diorang besar panjang. Oh my god! Wow! Pak Jang dan Mak Jang pindah ke kampung Panjang, tanam kacang panjang. Ha. Yang tu je. Pak Jang dan Mak Jang pindah ke kampung Panjang. Mereka tanam kacang panjang. Okay. Ranjang dan Panjang pindah ke rantau panjang dan tanam kacang panjang. No! God, please, no! 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 Ranjang terpanjang pindah ke rantau panjang, tanam kacang panjang. Ingat tak? Ranjang terpanjang pindah ke rantau panjang, tanam kacang panjang. Apa je? Ranjang terpanjang pindah ke rantau panjang, tanam kacang panjang. Rindah ranjang pindah ke rantau panjang. Makan dan tanam kacang panjang. Pindah ranjang pindah ke rantau panjang. Makan dan tanam kacang panjang. Makan dan tanam. Okey, ayat dia, Lina dan Ranjang pindah ke rantau
panjang, makan dan tanam kacang panjang. Okey tu. A few moments later. Okey, untuk permainan kedua ni konsepnya lebih kurang sama, tapi kita akan menggunakan body gesture ataupun body language pula. Jom. Round 2. Fight! A few inches later. Wih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan memperkenalkan satu permainan iaitu Whisper, Chinese Whisper. Maafkan saya. Nabi tu. Langit kau tujuh. Langit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Putera. Tak apa dia. Kuat sikit Mus. Buat sini tak ada.